Podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk hari ini masih lagi bersiaran membawakan kepada anda 18 finalis separuh akhir untuk anugerah Usahawan Felda 2025, yang mana sebelum ini kita dah bawakan ramai antara calon-calon peringkat separuh akhir anugerah Usahawan Felda, dan hari ini tambah lagi seorang, iaitu Encik Nur Azam bin Ismail daripada Felda Muakil 2 dengan membawa syarikat Limanor Design. Okey, jadi untuk kita pergi lebih jauh, lebih dalam lagi untuk mengenali Limanor Design ni, ini dia Encik Azam bin Ismail. Encik Azam bin Ismail betul sebagai pengasas Bukan, saya bukan pengasas, saya penyambung legasi. Penyambung legasi. Jadi ada cerita dia kat situ. Jadi kita nak tahu cerita, kita tanya dulu, berkenalan dulu, bertaaruf dulu dengan Encik Azam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam mood raya. Okey. Jadi macam mana kita cerita tadi menyambung legasi Limanor Design tu? Okey. Syarikat ini asalnya diasaskan oleh Cik Ismail bin Padimin lah. Okey. Itu ayah saya. Ayah lah. Pada tahun 1990. 1990. Ya, pada tahun 1990 dia masuk ke dalam Felda dan membawa sekali mesin-mesin kerja dia lah. Sebagai peneroka. Sebagai peneroka. Okey. Lepas tu dia buka sebuah bengkel kecil di sebelah rumah dan memohon kepada pengurus pada waktu tu lah untuk mendapatkan sedikit kawasan untuk mendirikan bangunan yang lebih baik lagi lah. Kemudian memang ada background latar belakang tukang kayu ke ataupun macam mana? Dia ada dia lepasan IKM Lumut, bidang pembuatan perabot. Encik Azam? Bukan, saya, dia pengasas tersebut. Ayahnya. Ya, ayahnya, Okey. tersebut lah. Jadi pada tahun 2013 saya berhenti kerja di luar kawasan dan saya kembali ke dalam Felda untuk menyambung legasi tersebut lah sehinggalah kini. Encik Ismail ni masih ada lagi? Ada lagi. Masih ada? Ada lagi. Masih lagi bertukang? Tak. Saya tak bagi dia bertukang. Kita bagi dia allowance je. Bagi dia allowance. Dia rehat lah. Dah kena mana kat situ dia duduk saja dapat duit. Tapi nama pun tokek kan. Okey. Itu cerita dia. Betul. Mana penyambung legasi. Jadi memang Cik Azam sendiri ada background belajar mana-mana ke untuk orang kata buat kerja ni? Okey, saya punya background untuk kerja ni saya tak ada. Saya lulusan diploma kejuruteraan awam. Okey. Jauh tu. Jauh pergi dia. Okey. Itu pun atas saranan ayah saya lah. Dia yang sarankan saya untuk pergi ke arah tu. Tapi selepas saya habis belajar, saya bekerja di luar. Kemudian berapa tahun kerja di luar? Saya bekerja dalam 7 tahun. 7 tahun Lepas tu saya ditawarkan beberapa jawatan berpindah di kawasan lain. Saya membuat keputusan lah. Saya cakap saya nak berhenti kerja ni dan saya nak sambung legasi ayah saya lah. Jadi di situ masa tu kerja di luar tu kerja di mana? Kerja dengan kontraktor lah. Dengan kontraktor di negeri yang sama ataupun di negeri lain, di Melaka? Di Melaka. Okey, kemudian baru memutuskan untuk menyambung legasi dan pulang ke Felda Muakil. Betul. Untuk menyambung Limanor ni. Limanor di sana. Okey. Jadi selepas 7 tahun tu dengan posisi apa masa tu? Dengan jawatan apa masa tu? Jawatan masa tu operation executive. Kemudian dia nak naikkan jawatan kepada manager. Tetapi bila jawatan manager tu dia kena pindah ke tempat lain. Kena tukar ke tempat lain. Jadi masa tu saya pula baru lepas berkahwin dan anak pun baru berkahwin. Memang payahlah sikit. Okey. Lepas itu pun kita dah bincang-bincang. Saya cakap kita mungkin berhenti dulu, kita cuba niaga lah. So masa permulaan saya nak niaga ni pun ayah saya dia macam yakin tak yakin untuk saya bantu dia sebenarnya. Yakin tak yakin boleh ke tidak. Yalah, sebab saya tak ada background berniaga. Cuma dia yang berniaga. Adik-beradik yang lain? Tak ada yang berniaga. Tak ada yang berniaga? Tak ada berniaga. Ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 5 orang adik-beradik. 5 orang adik-beradik. Tapi memang yang lain tu semua tak ada background langsung? Tak ada berniaga. Ada seorang yang berniaga. Itu pun mengikut suami dia. Okey. 5 orang adik-beradik saya tu, saya seorang lelaki. Jadi saya daripada luar ni terpaksa balik lah untuk menyambung legasi. Kalau secara ni kita lelaki kan, itulah tanggungjawab dia, betul. Dan saya selitkan sikit daripada 5 orang anak Cik Ismail ni, nama Limanor tu diasaskan daripada 5 orang
nama dia anak 5 orang Nur. Nur, ya. Barulah aku dapat simpulkan. Simpulnya. 5 Nur kat situ. Ya. Jadi maknanya masing-masing ada saham lah kat situ. ada di hadiran kita. Okey. Tadi kita sembang-sembang. Tadi kita ada cerita pasal apa ni? Perabot dan reka bentuk dalaman. Jadi yang fokusnya sekarang ni yang mana satu? Perabot ataupun reka bentuk dalaman? Kita buat perabot, memang kita buatlah perabot jenis kabinet semua. Cuma produk yang ada dekat sini merupakan betul. Ini penanda arah kiblat okey, kiblat. Okey, ini merupakan produk kitaran sekular kita panggil. Sekular kitaran maksudnya ni lawa. sekular kitaran ekonomi kita ni di mana ni adalah lebihan bahan buat daripada kabinet, lebih ada dan kita proses jadi bahan lain decorative panel lah kita panggil dia. Ya. Dan inilah hasil dia. Okey. Ini bukan produk utama kita. Ini produk sampingan. Ni siap-siap dengan logo Felda lagi. Betul. Tu dia. Produk utama kita adalah kabinet dapur, kabinet TV. Memang mengkhusus kepada interior design. Betul. Kemudian yang ini adalah produk sampingan. Okey. Tapi boleh jadi bahan jualan juga Betul, memang. Boleh menjana ini daripada material apa ni? Daripada kayu ke ataupun ini foam board nama dia. Foam board. Dia ringan ya. Dalam kategori metode pembuatan perabot, ini ada juga diguna pakai. Okey. Kalau kayu yang ini. Ini kayu. Ini lebihan kayu kabinet lah biasanya. Betul. Saya ingat saya yang ni biasa kadang buat apa pintu kabinet. Pintu kabinet. Ni dia. Tapi ditampal dengan foam board jadilah macam ni. Betul. Okey, hebat. Yang ni adalah sampingan. Betul. Dan fokus utamanya adalah pada perabot tadilah. So perabot tu macam mana? Buat di bengkel. Kemudian design dia tu datang daripada mana? Okey. Kita buat pemasaran secara online. Kemudian customer yang nak buat perabot kabinet akan menghubungi kami lah. So dekat situ nanti kita akan buat pembincangan bagaimana dari segi harga, dari segi design yang dia nak. Kemudian kita akan desainkan dia lakaran yang dia nak tu, bentuk yang macam mana dia nak. Dan kita akan proses pembuatan. Perabot yang macam mana? Yang sefaham saya perabot ni contoh kerusi, meja. Tapi yang dimaksudkan oleh Limanor Design ni perabot yang macam mana tu? Okay. Adakah kitchen cabinet? Betul. Rak TV ke macam mana? Dia kategori custom cabinet. Custom custom cabinet. Okey. So macam kabinet tu kita custom. Ada buat juga? Itulah dia. Produk utama. Produk utama itulah. Itu. Kalau macam perabot ni loose furniture. Loose furniture. Jadi kena faham kat situ lah. Ready-made furniture, loose furniture. Lepas tu kalau yang custom furniture ni macam kabinet dapur, kabinet TV yang mengikut bentuk saiz pada ruang tertentu. Macam tu lah. Jadi memang biasanya kalau kata ada yang berminat untuk design reka bentuk, kena datang jumpa dengan Limanor lah. Betul. Hubungi kami kami ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Threads. Limanor Design. Limanor Design. Dalam Facebook, IG, TikTok, FB. Threads. Threads. Threads pun ada. Tapi menggunakan nickname Limanor Design. Limanor Design. Limanor Design. Okey. Jangkauan pasaran. Jangkauan pasaran? Paling jauh setakat mana? Adakah sekitar Muakil saja ataupun kita fokus pada kawasan Johor Segamat, kita fokus pada utara Johor sehingga ke Melaka. Okey. Tetapi kita juga mendapat tempahan daripada Johor Bahru sehingga ke Kuala Lumpur. Jadi kalau kata contoh dia tu datang daripada KL tu macam mana? Macam mana proses dia tu? Proses dia tu kita akan ke sama juga, mana still kena buat tempahan. Betul, dia sama je, proses sama. Hubungi kami, nanti kami akan minta gambar ruang yang nak buat, kita akan bagi anggaran harga. Daripada anggaran harga tu jika customer prospek berminat, kita akan pergi buat site visit lah. Begitu. So kalau kata di KL, mana bergerak daripada Muakil ke KL lah. Betul. Mana buat site visit, and then buat ukuran, kemudian buat di Muakil. Ada Muakil. Memang ada store lah, atau ada bengkel di sana. Betul. Lah. Di dalam Felda Muakil. Ya, di dalam Felda Muakil. Bukan ada satu tempat lain macam tidak. Kita di dalam Felda Muakil. Dalam Felda Muakil. Ya.
Tenaga kerja. Tenaga kerja. Okey. Daripada mana? Okay, saya ada buat masa ini saya ada 10 orang tenaga kerja. Okey. 6 daripadanya adalah memang daripada Felda Mewakil lah. Memang anak tempatan. Anak tempatan. Seorang peneroka, seorang anak peneroka, seorang menantu dan 3 orang cucu lah. Cucu peneroka. Cucu peneroka. Oh, cukup komplit Cuma ada lagi 4 lagi yang di luar kawasan Felda Mewakil lah. Yang tu daripada mana? Kalau kata luar Mewakil. Luar Mewakil tu dari kawasan reduce Segamat. betul. Mungkin. Seorang daripada Labis, seorang lagi daripada Kuantan, seorang lagi daripada Daripada Kuantan pun ada. Ada. Kita yang dia nak bekerja kan, kita ambil lah bekerja. Jadi dia menetap di Mewakil ke Ya, betul, ataupun dia menetap di Limano Design sediakan asrama ke apa? Dia menetap di Mewakil. Menetap di Mewakil. Kemudian bekerjalah di Limano. betul, Di bengkel tersebut. Betul. Hebat juga. Maknanya dia buka satu bisnes, satu perusahaan yang mana menyumbang semula, membuka ruang dan juga peluang pekerjaan kepada anak tempatan khasnya. Jadi kepada anda yang berminat dengan orang kata interior design, mungkin ada yang baru beli rumah ke? Betul. Kan? Kebanyakan kami pun memang customer daripada yang baru beli rumah. Ya, terutamanya di Seremban, paling dekat. Betul, antara yang dekat lah. Banyak taman-taman baru dibuka. Jadi kepada anda yang berminat untuk menggunakan perkhidmatan Limanur Design, boleh hubungi Limanur Design. Tadi di thread ada, di TikTok pun ada, menggunakan nickname Limanur Design. InsyaAllah boleh dapat diskaun ke macam mana? InsyaAllah. Nanti kita bincang tepi. Tu dah. Boleh bincang tepi. Okey, saya nak tanya selaku orang lama dalam bidang ini, apakah nasihat Tuan Nasihat saya kepada belia terutamanya di rancangan yang mungkin baru berkira-kira untuk memulakan bidang perniagaan ini? Okey, nasihat saya untuk generasi Felda yang nak buka perniagaan dalam Felda, saya sangat sarankanlah. Walaupun berdepan sedikit rintangan, contohnya dari segi bahan mentah ataupun tenaga kerja, tetapi pada saya itu bukanlah halangan yang paling besar kalau kita pandai buat management. Sebagai buktinya, saya lah anak Felda yang membuka perniagaan di dalam Felda, tetapi menghadapi beberapa kegagalan masalah. Antaranya kita ada masalah ke bahan mentah kemudian, tapi kita cuba buat berfikir cara mana kita nak selesaikan masalah tu, insya-Allah boleh jaya. Insya-Allah nasihat saya teruskan sahaja, dan pastinya akan membantu ekonomi komuniti setempat. Selain daripada itu, memberi peluang pekerjaan kepada kawan-kawan dalam Felda. Begitu. Teruskan menghubungi Limanur Design kalau kata yang berminat, dan juga kami di sini mengharapkan doa anda para penonton untuk Limanur Design mengorak langkah lebih jauh dalam anugerah Usahawan Felda 2025. Stay tune podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.